Saya cakap dengan pegawai bank tu, kalau awak tak ada 100,000, awak ingat peminjam ni ada 100,000, sesuka hati awak nak minta. Ini je poin awak untuk bankruptkan orang. Default 6 bulan bankrupt, default 6 bulan bankrupt. Jadi tuan ejen bincangkan dengan pihak bank, dia ada 7,000 saja. So kita bincang hantar proposal 7,000 dan alhamdulillah Bank Islam HQ bagi tahu permohonan itu diluluskan. Kan kita dah buat settle. Business owner suka bertahan benda yang tak pasti. Maksud saya daripada sale dia dengan income sama. Jadi mereka ni suka bertahan. Dah tahu dah tak ada profit, kenapa bertahan dengan komitmen yang sedia ada. Sepatutnya mereka boleh reducekan komitmen tersebut. Golongan-golongan muda, golongan-golongan bangsawan, usahawan ni, diorang tak tahu. Kau ingat kau buat bisnes 10 tahun, 30 tahun kau akan maju je ke? Tak ada kompetitor kau yang lain. Baru buat bisnes setahun jagung dah beli rumah. Baru buat bisnes setahun jagung dah beli kereta yang besar-besar. Semua hutang. Tapi 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, bisnes dah merundung, kau kena bayar 3 perkara dia. Itu yang punca orang bankrupt. BWRN bukan tentang jadi penyelamat. Kami cuma percaya setiap orang layak diberi peluang kedua.